Walking football ni walaupun baru tapi dah matang sebenarnya. Komuniti dia tu sebenarnya adalah XX bola, memang dah biasa dengan sukan. Dia masih lagi ada semangat nak sepak bola, tapi dia cuma dah penat tak boleh berlari. Selain matang, komuniti ni adalah komuniti orang-orang kaya yang ada duit KWSP. Sebab duit ni tak ada masalah. Projek ni boleh attach dengan KWSP lah. Dulu masa saya mula-mula masuk tak ada under 50 ni. Semua 50, 60 ke atas, 70 pun ada. Lepas tu sekarang ni bila dah nampak macam semua orang nak join kan, dia bagi buka untuk Under 50. under 50. Itu yang viral kat TikTok. Pakcik buka baju, dia campak kawan dia tak bagi main tu. Pakcik tu patut Pakcik, kita ajak main pakcik. walking football. Cik, kalau cik berminat nak main walking football, boleh kontak Hafiz. Sebenarnya ada juga pelajar-pelajar lah yang buat research, sukan ni sesuai untuk dimainkan dekat jabatan penjara, dalam penjara, untuk banduan-banduan. Ya, sukan ni sebab dia tak ada yang tak boleh gaduh. Ya, orang dia mengelakkan benda-benda tu tadi. Cara permainan tu dimainkan, dia boleh dimainkan dekat mana-mana saja kan. Tak mesti dekat padang, kat dalam indoor boleh kan. So benda ni ada juga yang buat research untuk banduan-banduan dekat jabatan penjara ni boleh main bola sepak juga. Sebab kita tahu kalau main bola sepak memang bergaduh lah selalu kan. Jadi kalau dah ada walking football, ada rule-rule disiplin macam ni, dia orang boleh main bola tapi dengan cara yang macam ni lah.